때론 포기하고 싶은 꿈 Until the end of time 지금 난 간절히 원해. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sayur-sayuran dan kepentingannya dalam kehidupan kita. Sayur bukan sahaja sedap dimakan, malah kaya dengan nutrisi yang sangat baik untuk kesihatan tubuh. Contohnya, bayam, lobak merah, kobis dan tomato. Semuanya mempunyai khasiat tersendiri yang membantu badan kita kekal sihat, bertenaga dan cergas setiap hari. Pertama sekali, sayur-sayuran kaya dengan vitamin dan mineral. Contohnya lobak merah mengandungi vitamin A yang penting untuk kesihatan mata, membantu penglihatan lebih jelas dan mencegah rabun malam. Bayam pula kaya dengan zat besi yang membantu pembentukan darah yang sihat. Tomato pula mengandungi vitamin C yang sangat baik untuk menguatkan sistem imun badan, membantu kita melawan penyakit seperti selsema dan demam. Dengan kata lain, sayur bukan sahaja memberi tenaga tetapi juga melindungi tubuh daripada penyakit. Selain itu, sayur juga tinggi dengan serat yang sangat baik untuk sistem pencernaan. Serat membantu perut kita berfungsi dengan lancar, mengelakkan sembelit dan menyokong kesihatan jantung dengan menurunkan kolesterol. Sayur juga rendah kalori tetapi mengenyangkan, jadi sangat sesuai untuk mengekalkan berat badan ideal. Nutrien dalam sayur juga membantu menjaga kulit dan rambut supaya kekal sihat, segar dan bersinar. Hasil sayur tidak terhenti setakat itu sahaja. Dengan pengambilan sayur yang pelbagai setiap hari, kita akan mendapat manfaat seperti dapat menguatkan sistem imun badan, memberi tenaga untuk menjalani aktiviti harian dengan lebih cergas, menjaga kesihatan jantung dan organ dalaman, menjadikan kulit dan rambut lebih sihat, cantik dan berseri. Kita boleh menikmati sayur dengan cara yang berbeza, seperti mentah, direbus, ditumis atau dikukus. Cara memasak yang ringkas adalah yang terbaik supaya nutrien dalam sayur tidak hilang. Selain itu, amalkan makan pelbagai jenis sayur setiap hari supaya tubuh mendapat nutrisi lengkap dan sentiasa sihat. Kesimpulannya, sayur-sayuran adalah sebahagian penting dalam diet harian kita. Ia bukan sahaja menyihatkan badan tetapi juga mengekalkan tenaga, kecergasan dan kesihatan luaran seperti kulit dan rambut. Jadi, marilah kita biasakan diri makan 3 hingga 5 jenis sayur setiap hari supaya tubuh kekal sihat, cergas dan bertenaga sepanjang hari. Sekian dari saya. Terima kasih.